Assalamualaikum dan selamat sejahtera rakyat Malaysia. Bersatu perlu menerima hakikat bahawa mereka tidak mempunyai deposit pengundi tegar dan hanya bergantung pada peralihan pengundi daripada parti lain. Saudara dan saudari, sejak awal penubuhan Bersatu pada 2016, Bersatu bergantung kepada peralihan undi Barisan Nasional dan sokongan dari pengundi Pakatan Harapan untuk menang pilihan raya umum ke-14. Dan semasa pilihan raya umum ke-15, Parti Bersatu bergantung pada peralihan majoriti besar pengundi Barisan Nasional dan PAS dan sebahagian kecil pengundi Pakatan Harapan. Saudara dan saudari, ini dapat dibuktikan di mana pada pilihan raya umum ke-15, Perikatan Nasional memperolehi peralihan pengundi 34% daripada Barisan Nasional dan 5% daripada Pakatan Harapan, yang membuatkan Perikatan Nasional berjaya memenangi 74 kerusi parlimen. Berbeza bagi parti PAS, di mana mereka mempunyai data dan angka yang tepat deposit pengundi mereka sendiri, di mana data dan angka ini bertambah setiap tahun. Di Kelantan dan Terengganu, Perikatan Nasional bertanding menggunakan logo PAS dan berjaya memperolehi kejayaan besar, di mana penganalisa politik di luar sana menjangkakan jika pada pilihan raya umum ke-16, negeri Perlis dan Kedah bertanding menggunakan logo PAS, mereka tetap akan dapat mempertahankan kemenangan. Saudara dan saudari, oleh yang demikian, dalam keadaan parti yang masih baru, Bersatu perlu menjaga hubungan rentas parti dan tidak terlalu sombong dan bongkak, kerana Bersatu tidak boleh menang tanpa sokongan PAS ataupun menang bersendirian. Apakah respon rakyat Malaysia?